Assalamualaikum semua, selamat pagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam, cikgu. cikgu. Selamat Selamat pagi. pagi. Semua macam mana, sihat ke hari ni? Sihat, Sihat. cikgu. Cikgu. Sihat cikgu. Okey. Sebelum kita mula pelajaran kita hari ni, kita baca Fatihah dulu boleh? Boleh, Boleh. cikgu. Okey. Okey. Okey, hari ni ada siapa ketua kelas? Hanan, cikgu. Saya cikgu. Okey, hari ni apa orang tak datang? Ada tak yang tak datang? Tak ada, semua datang. Okey, pandai. Okey, hari ni macam dekat topik tadi kita ambil unit 3. Benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, apa yang kita nak belajar ni? Apa yang kita nak fokuskan hari ni? Okey, kita nak fokuskan ciri benda hidup dan benda bukan hidup dan juga saiz dia. Benda hidup dengan benda bukan hidup ni dia banyak sizing dia. Dia boleh kecil, besar. So kita akan belajar yang tu. Okey, apa yang cikgu nak murid-murid cikgu dapat daripada apa yang cikgu ajar hari ni? Okey, murid dapat menyatakan ciri-ciri benda hidup atau benda bukan hidup dengan tepat. Okey, yang kedua, murid dapat menyenaraikan benda hidup dan benda bukan hidup mengikut saiz dan jenis dengan tepat. Nanti cikgu akan bagi aktiviti untuk awak buat objektif kedua ni. Aktiviti berkumpulan. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Cikgu nak tanya, siapa tahu apa tu benda hidup dan apa tu benda tak hidup? Benda bukan hidup. Benda tak hidup tu macam kerusi. Betul. Benda hidup? Benda Kucing, hidup tu cikgu. macam Kan? kucing, cikgu. Manusia. Betul. Kucing. Kucing. Ya. Banyak ni kucing. Dia boleh Ikan. kucing ke? Saya Betul. kucing. Okey, tu contoh-contoh dia. Tapi dia mesti ada jenis ciri-ciri, betul tak? Okay, kejap lagi kita akan belajar ciri-ciri. Tapi sebelum tu, kita ada satu aktiviti. Kentak Explorer. Apa tu Kentak Explorer? Siapa tahu apa tu Kentak Explorer? Tahu dia orang Explorer je. Explorers. Saya Apa tahu cikgu? fries. Kita ada prize. Itu prize ni, prize Alan. Okay, kita nak 2 orang untuk pilih nombor. Sini. Siapa nak? Arifah, cikgu. Saya, Okay, nak cikgu. nombor berapa? Ha? Nak nombor berapa tu? Nombor 1. Satu, okey. Nombor 1 tempat berlindung. Hutan, Ni cikgu. ciri untuk apa? Hutan ni haiwan apa duduk? Harimau. Harimau dia benda hidup lah kan? Ha. Gajah, cikgu. Betul, gajah, harimau, gajah, singa. So yang kedua, siapa nak? Nak nombor berapa? Saya cikgu. Okey, Amna nak nombor berapa? Nak nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 ada tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman ni hidup ke dia tak hidup? Hidup, Hidup. cikgu. Hidup, cikgu. Hidup. Betul, tapak Sulaiman hidup. Dia duduk dekat dalam Laut. Laut. Oh, cikgu. pandai. Okey. Kata explorer kita tak banyak. Okey, sebab kita ada aktiviti lain lagi. Terus seterusnya kita ada video. Jom kita tengok.
Dia dah habis. Okay, faham tak apa tu benda hidup? Apa ciri-ciri yang ada tadi? Contoh ciri-ciri dia. Siapa boleh bagi contoh? Tu dia membesar. Membesar. Okey, betul. Okey, macam tadi kita tengok video, sekarang kita pergi dekat ciri-ciri dia lah. Lagi fokus satu-satu dia. Macam tadi contoh je kan. Okey, untuk ciri benda hidup, kita ada 5 ciri. Yang pertama, tumbuh hidup ni, benda hidup ni adalah benda yang memerlukan air dan makanan. Lepas tu kalau dia tak ada air dengan makanan, dia akan mati. Macam Mati. pokok lah, dia akan lari. Ha. Okey, selain daripada tu, bergerak, bernafas dan membiak. Kalau dia tak bernafas, dia mati dah kan? Yang Walaupun mati. masuk ikan. Seterusnya kita ada benda hidup melalui pembesaran. Pembesaran ni daripada dia kecil, contoh macam bunga mula dia satu je kecil. Dia besar-besar jadi cantik macam bunga pink ni. Padahal dulu kecil dia hijau je daun. Itu dia punya pembesaran. Contoh benda hidup dia, kita ada kucing, kita ada katak, kita ada itik dengan bunga. Okay, seterusnya untuk benda tak hidup ni, dia berlawan dengan benda hidup tadi. Benda tak hidup, benda bukan hidup, dia tak perlukan air, dia tak perlukan makanan, dia tak bergerak. Walaupun kereta, dia gunakan minyak untuk dia bergerak. Dia tak payah nak makan, dia tak payah nak minum. Dia hanya perlukan isi minyak dia untuk dia bergerak. Okay, terusnya. Kita ada aktiviti. Tadi kan cikgu panggil 2 orang. Sekarang kita nak lagi 2 orang lain pula. Tak ada aktiviti. Pusing-pusing. Cikgu nak 2 orang. Siapa yang nak? Saya. Saya cikgu. Okey. Hanan dengan siapa tadi? Tak Han. keluar pula. Saya cikgu. Cikgu main ni nanti awak bagi tahu. Dia hidup ke, dia benda hidup atau dia bukan benda hidup? Boleh? Boleh. Boleh cikgu. 1, 2. Okay, first, tak ada kereta. Untuk kereta apa? Dia benda Kereta. hidup ke? Tak hidup. Benda bukan hidup. Kereta benda bukan hidup. Okay, untuk yang kedua. Okay, kedua kita ada, sama lagi. Okay, kedua kita ada kura-kura. Kura-kura hidup ke? Tak hidup. Hidup cikgu. Kura-kura hidup. Okay, pandai. So, kura-kura kita letak dia punya plakat hidup, benda hidup kat kura-kura. Ada yang nak main lagi ke? Siapa yang nak? Lagi seorang. Nak Nak lagi cikgu, cikgu. nak lagi. Nak lagi. 1, 2, 3. Okay, apa tu? Itik getah. Itik Hidup. mainan tu. Hidup cikgu. Hidup. Tak hidup cikgu. Dia tak hidup. Dia Itik tak getah. bergerak. Sebab dia Dia mainan. mainan. Dia mainan ni macam adik-adik mandi tu kan. Letak dalam bathtub tu. Untuk ni. Okay. Kita ada 2 benda tak hidup. 1 benda hidup. Betul. So sekarang faham tak apa tu beza benda hidup dengan benda bukan hidup? Faham cikgu. Next, tadi kan kita dah belajar pasal benda hidup. Nampak tak benda hidup ni dia ada banyak saiz. Daripada kecil, kita ada semut, kita ada kucing, kita ada gajah. So sekarang, kalau kita dah belajar pasal benda hidup dengan tak hidup tadi, sekarang kita belajar pasal saiz tu pula. Kecil, besar dengan sederhana. Okay. Okay, sebelum tu, ni contoh dia dulu. So, sekarang kita ada haiwan kecil, haiwan sederhana dengan haiwan besar. Haiwan kecil kita ada semut, kita ada rama-rama, kita ada tikus. Apa lagi contoh lain ada? Satu je. Lalat. Nyamuk cikgu. Lalat Nyamuk. boleh. Okay, Bang. untuk sederhana pula, kita ada panda, rusa dengan harimau. Contoh lain yang sederhana? Kambing. Ayam. Betul. Betul, boleh. Okay, kambing tu dia macam rusa kan saiz dia. Macam comel macam tu. Okay, yang besar pula. Kita banyak tak haiwan besar? Kita kat sini kita ada paus, kita ada unta, kita ada gajah. Zirafah Ada- cikgu. Zirafah tinggi kan? Dia punya leher tu besar. Ada yang nak bagi contoh lain tak? Macam cikgu, untuk Badak cikgu.
Badak. Badak yang coklat tu. Tu tahu tak? Yang suka jalan tu. Dia besar juga kan? Betul. Besar. Okay. Okay. Dan sekarang ni haiwan. Untuk benda. Saya nak dua contoh benda yang kecil. Pemadam. Pemadam dengan Pensel. betul. Pensel pun kecil. Sederhana. Sederhana cikgu nak satu je. Meja. Meja. Okay, meja tak besar sangat kan? Macam awak duduk tu. Kira-kira tu besar. Apa yang besar? Macam kat depan tadi ada contoh gambar. Kapal terbang. Betul. Macam kat depan tadi kan ada kapal terbang. Hmm. Terus ni ada apa lagi? Ada surat rahsia. Apa tu Apa tu, cikgu? cikgu? Tengok ni surat rahsia. Okay, dekat sana cikgu ada dua surat. Okay. Dua nama. Yang ni siapa nak? Saya, cikgu. nak. Tahu tu Saya, Karina. Ya? Ya, Saya nak. cikgu. Amna ni. Okay. Okay, satu Karina. Okay, surat ni surat awak bagi satu contoh haiwan sederhana dan satu objek besar. Apa tu? Objek tu Haiwan dia tak ada. sederhana. Benda Haiwan hidup lah, sederhana. Haiwan sederhana dengan benda objek yang tak hidup. Yang tu yang besar. Besar. Bas. Bas. Okay, haiwan. Haiwan. Contoh tadi pun boleh. Rusa, cikgu. Kambing. Okay, boleh. Rusa boleh, kambing pun boleh. Okay, kita ada lagi satu tadi kan? Satu ni satu je cikgu nak. Haiwan yang kecil dengan benda yang kecil. Haiwan yang Haiwan kecil. kecil. Rama-rama. Arnab, cikgu. Boleh? Arnab. Arnab yang kecil tu. Rama-rama boleh. Benda? Benda. Gula-gula. Boleh, betul. Gula-gula, duit shilling. Kena kecil kan? Ah, Terusnya. Ada tak print kerja yang cikgu bagi tu? lupa cikgu. Lupa? Macam ni kalau lupa. Kena denda lah. Ni kalau lupa. Okay. Kita ada aktiviti. Nanti dia akan jadi macam ni aktiviti awak. Tapi semua cikgu tunjuk. Cikgu nak bagi kumpulan. Boleh tak buat kerja dalam kumpulan? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Saya suka. Boleh. Saya suka. Suka kan kerja dalam kumpulan tapi jangan buat bising. Okay. Okey. Kita bagi kumpulan. Karina dengan Arifah. Hanan dengan Amnah. Boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Cikgu bagi awak dua helai. Sebab ada dua orang kan satu grup. Cikgu bagi dua helai kertas. Satu tu adalah untuk benda bukan hidup. Satu lagi adalah untuk hidup. Jadi seorang buat satu. Tapi korang kena berbincang. Boleh? Nak tengok ni hidup ke tak hidup? Ke ni besar? Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Kan kerja ni banyak. Awak kena tampal. Awak kena pilih. Cikgu bagi 3 minit lah untuk buat. Boleh? Tampal. Boleh. Boleh. Boleh, Okey, cikgu. 3 minit awak mula sekarang. Jadi kalau tak tahu boleh tanya, okey? Okey. Cikgu bagi jawapan dia boleh? Nanti awak hantar dekat cikgu. Cikgu check. Tapi ni contoh yang betul. Kecil kita ada burung, kecil kita ada cacing. Sederhana kita ada sheep. Untuk yang besar kita ada gajah dengan badak. Untuk benda bukan hidup.
Kecil kita ada shilling dengan mainan baby. Untuk sederhana kita ada botol air dengan bakul. Dan Jam. besar kita ada terjam sekali untuk yang sederhana. Untuk yang besar kita ada kapal terbang dengan monorail atau train. Nanti kalau siapa dapat banyak betul, cikgu bagi hadiah. Okey. Okey, cikgu. Nanti hantar kat cikgu, okay? Okey, cikgu. Okey. Dah sudah ke? Dah. Dah, okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu untuk benda hidup ni? Kecil dia apa? Apa yang kecil untuk benda hidup yang ada dekat gambar? Lama-lama. Rama-rama. Okey. Lagi? Saya tiga. Tengok tiga. Tupai. 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 Okey, lagi? Tupai kan kecil. Tupai Burung. kecil. Burung. Burung. Cacing. Oh, tu Cacing. cacing. Okey. Tadi satu meeting tu. Okey, tu yang kecil lah. Untuk yang sederhana, Kuda. kuda, Rusa. Biri-biri. rusa. Okey, betul. Kuda besar awak. Kuda besar. Biri-biri, tak ada. Lagi satu. Ada burung juga kat situ. Burung merak. Burung merak, betul. Okey, untuk yang besar. Ada apa yang besar kat situ? Gajah. Gajah, betul? Ada gajah, Badak Badak. sumbu. badak sumbu. Ikan Macam kawan paus. ikan dengan gajah. Okey, dah tampal. Dah tampal tak stiker yang ada? Dah. Okay, ni untuk benda hidup. Siap dah stiker tangan kita untuk benda hidup. Nanti tak benda hidup ni? Cantik, cikgu. Terus kita ada peta benda bukan hidup. Sama juga macam tadi. Apa contoh-contoh dia? Untuk kecil. Apa yang ada dekat gambar tu? Ciling, cikgu. Ciling. Dadu. Eraser. Eraser. Tak Pengasah ada pensel. eraser. Sharpener. Pengasah pensel. Sharpener. Banyak kan benda kecil kat situ? Dadu. Banyak. Okay, untuk sederhana. Apa dia untuk sederhana? Bakul. Jam. Meja. Botol Betul. air. Jam. Bakul, botol air, Bola. jam, bola. Banyak contoh sederhana kat situ. Untuk besar pula. Apa yang kita ada? Beg. Kereta api. Besar. Kereta api. Kapal Kereta api, terbang. betul? Kapal. KLCC. KLCT. Besar tak kereta api tu? Siapa pernah naik LRT ke, monorail ke? Nah. Pernah, cikgu. Besar. Besar tak dia? Besar kan? Besar Besar. sangat. Laju, cikgu. Laju. Dia macam jet. Tapi jenis yang atas darat. Ni contoh yang awak dah buat tadi. Nanti tak? Ni yang awak buat yang cikgu tampal. Nanti. Tu semua dah faham jelas tak apa tu? Ciri, saiz. Tak ada apa-apa yang nak tanya dulu. Faham. Faham? Faham, cikgu. Yes. Cikgu ada satu kotak rasa. Tadi kan kita dah main awak dah susun-susun kan? Kan kotak rasa pula. Cikgu pilih barang. Awak kena bagi tahu. Itu besar ke? Itu kecil ke? Nanti cikgu letak dalam kotak-kotak ni. Okay. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Kan? Kan cikgu ada ikan hiu. Dia besar ke dia kecil? Besar. 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 Pandai. Betul cikgu. Pen. Dia besar ke dia kecil? Dia kecil. 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 Betul. Betul cikgu ada crab.
Mr. Crab. Kecil. Kecil. Crab Kecil. kecil kan? Cikgu ada jet pejuang. Dia besar ke dia kecil? Besar. Ah. Dia nak lawan. Okay, last. Cikgu ada octopus. Dia besar ke Kecil. Kecil. Sederhana. sederhana? Octopus yang besar tu kan, yang sederhana tu. Betul tak? Ada satu lagi last. Saya nak tanya, ni benda hidup ke benda bukan hidup? Siapa jawab betul pandailah. Okay, robot. Dia benda hidup Bukan ke dia benda hidup. Bukan hidup. Bukan Kenapa dia bukan hidup. hidup? Tapi dia bergerak. Sebab dia tak membesar. Betul, dia bergerak pun kita yang gerakkan dia. Kita yang Tak gerakkan bergerak. je. Kita yang gerakkan. Betul, dia tak boleh gerak sendiri kan, kita yang gerakkan dia. Pakai bateri cikgu. Betul, ada juga kan yang pakai bateri. Hmm. Pakai bateri yang jalan sendiri. Okey, pandai semua. Betul dah faham lah ni kan? Faham, cikgu? Pandai. Okey. Next kita ada pengukuhan pembelajaran. Kita nak rumuskan apa yang kita belajar tu. Okey, cikgu nak Khairina dengan Arifah boleh bagi cikgu contoh kecil selain daripada apa yang cikgu bagi. Boleh. Nyamuk, cikgu. Dengan yang kecil, lagi satu Arnab cikgu. Arnab. Okey. Okey, sederhana pula cikgu nak daripada Amna dengan Hanan. Apa untuk sederhana? Kambing. Kambing. Betul. Lagi satu? Rusa. Rusa. Okey. Okay, untuk yang besar siapa nak bagi? Dua. Dua je. Saya, cikgu. Okey, apa tu? Arifah. Zirafah. Zirafah. Betul? Lagi satu? Yang besar? Pada sumbu cikgu. Badak sumbu. Okey, betul. Okey, kita ulang lagi sekali lah. Untuk benda hidup, dia perlukan makanan dengan air untuk dia hidup. Macam kita ada makan pagi, makan petang, makan malam kan. Air pun kita kena minum banyak satu hari. Okey, lepas tu benda hidup juga dia bernafas, dia bergerak, dia membiak. Okey, jadinya daripada macam haiwan pun, bunga, dia pun membiak juga. Dia bergerak, dia membesar. Macam bunga tak lah. Tapi dia bergerak ke lain punya, daripada kita nak dia kecil-kecil, dia membesar kan. Untuk bernafas, semualah bernafas walaupun dia ikan. Walaupun dia haiwan dalam laut, kita tak juga bernafas sebab dia guna insang. Kita kan kita guna Insang. paru-paru. Betul. Dia orang ikan ni dia guna insang. Okey. So dia membesar. Pembesaran dia ada proses pembesaran dia. Walaupun kita tengok macam rumput dekat sekolah kan. Rumput tu tengok tak? Dia pakcik mesin rumput tu. Untuk rumput tetap dia pendek kan. Itu sebab dia ada proses pembesaran dia. Okay. Ada apa-apa soalan lagi ke? Tak ada. Tak ada Ada semua cikgu. dah faham. Okey, seterusnya. Last kali. Lembaran kerja. Ada tak bawa lembaran kerja ni? Cikgu dah Ada. bagi. Ada. Ada, cikgu. Ya cikgu. Boleh buat dulu? Boleh? Cikgu nak tengok siapa yang ada betul, siapa yang buat salah. Boleh. Boleh, Buat cikgu. dulu. Okey, cikgu bagi 3 minit. Okey, dah siap ke? Dah. Dah. Okay. Dah cikgu. Boleh tak? Dah. Dah semua dah? Dah. Okey, pandai. Boleh tak seorang tunjuk ke cikgu jawapan korang? Betul ke salah? Cikgu nak tengok.
Ada nak tunjuk tak? Kanan cikgu, dia nak tunjuk. Dia nak tunjuk Kanan. cikgu. Ha, Kanan cikgu, dia nak tunjuk. tengok betul ke salah? Oh. Oh, awak ada salah dua. Yang bas tu. Bas tu dia sepatutnya dekat Besar. mana? Dekat Dia besar besar dan benda bukan hidup. Besar dan bukan benda hidup. Betul, dia besar dan bukan benda hidup. Okey. Macam ni lah. Nampak tak jawapan dia? Siapa yang betul? Siapa yang Saya. betul semua? Saya. Cikgu. Arifah pun sama. Okey. Awak salah dua lah. Bas kan dia benda bukan hidup. Betul tak? Jadi, Betul. bas tu spray. Rusa pula, dia benda hidup. Dia besar sederhana juga. Okey, sebab dia tak. Dia bergerak. Rusa ni dia bergerak, dia membiak, dia pulihkan air, hidup. Jadi itu adalah benda hidup. Berbeza dengan bas tadi. Okey. Okey cikgu, faham. Faham ke semua? Ada apa-apa soalan lagi ke? Sebelum kita tamatkan kelas? Faham cikgu. Cikgu. Tak ada soalan? Tak ada. Okey. Dan macam tu cikgu tamatkan kelas kat sini lah. Boleh?